Saya di Kelantan, salam gelak-gelak, peluk-peluk, bagi duit gaya, gelak-gelak, habis ya? Okay. Tapi orang Jawa tak. Dia salam, seorang salam tu dia nangis-nangis. Tapi okay, macam raya kan, macam Tuan Amin sendiri, how is raya for you and your family? You all meriah ke atau very bersahaja ke macam mana? Actually, historically, masa saya beraya di Kelantan sebelum kahwin dulu, it's very simple. Beli kain, beli baju raya, and then salam-salam, makan-makan, sembahyang raya. Lepas tu, habis ya? Tak ada ziarah sangat sebab we are a family yang masuk Islam. Okay. So kubur pun nak ziarah kubur siapa? Dulu. Bila saya kahwin dengan orang Jawa. Rupanya ya Rabbi, dia punya meriah. As soon as pagi tu dia ada dipanggil ngapura. Ngapura ni maksudnya bersalam-salaman. Okay. But full of drama. Drama maksudnya? Kalau saya di Kelantan, salam gelak-gelak, peluk-peluk, bagi duit gaya, gelak-gelak, habis ya? Okay. Tapi orang Jawa tak. Dia salam, seorang salam tu dia nangis-nangis. Dia sebutlah minta maaf kalau itu ini, tolong halalkan makan minum dulu, pernah buat salah. Itu baru seorang. Macam dalam iklan-iklan raya Malaysia yang nampak macam sebiji. Dia nangis betul. And bayangkan, isteri saya adik-beradik 12. Campur dengan menantu, campur anak buah, campur cucu semua. Nak boleh ke sampai isteri saya yang ke-6. Wah, lama. kat mana ni? Raya dekat Banting masa tu. So I was so cultural shock masa tu. And then masa tu dah nak tunggu giliran. Zaman tu zaman Nokia 3210 tau. 3310. Ya Allah, lamanya. Kita main game snake ya isteri di siku. Mak muka sedih bang. Okay. But it was a great experience. Itu baru ngepura. Habis ngepura, orang Jawa ni dia ada baraan. Baraan ni ziarah, menziarahi. Okay. So kena bayangkan daripada 8.30 pagi sampai pukul 11-12 malam.